Kali ni, jom kita selami salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam. Pernah tak terfikir macam mana satu perjalanan malam boleh ubah asas ibadah kita selamanya? Semuanya bermula semasa tahun duka cita, waktu Nabi Muhammad SAW sangat bersedih. Kalau nak tahu, ia berlaku pada malam 27 Rejab, tahun ke-10 kerasulan baginda. Perjalanan ni ada dua bahagian utama, Isra, perjalanan di bumi, dan Mi'raj, naik ke langit. Bayangkan perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, lepas tu terus naik ke langit. Baginda ditemani malaikat Jibril, menaiki burak dan semuanya selesai dalam satu malam je. Jadi, ada 3 hentian utama, Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa dan kemuncaknya di Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa, fasa kedua pun bermula, Mi'raj, iaitu perjalanan merentasi 7 lapisan langit. Menariknya, di setiap lapisan langit, baginda disambut oleh para nabi yang terdahulu. Di langit pertama, baginda bertemu dengan bapa kita semua, Nabi Adam AS. Dan di langit ke-6, baginda bertemu Nabi Musa. Ingat ya, pertemuan ini sangat penting. Inilah kemuncak perjalanan, Sidratul Muntaha, sempadan paling tinggi yang tiada siapa boleh lepas. Di sinilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah tu ialah solat, tapi pada mulanya ia sebanyak 50 waktu sehari. Masa turun, Nabi Musa menasihati, mintalah keringanan daripada Tuhanmu untuk umatmu. Sebab sayangkan umatnya, baginda pun naik semula merayu agar ia diringankan. Akhirnya, perintah itu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap sama macam 50. Jadi, peristiwa ni bukan sekadar perjalanan biasa. Ia satu kemuliaan dan asas solat kita. Sebuah perjalanan yang beri ketenangan dan jadi tiang agama. Apa pengajarannya untuk kita hari ini?